rumah sewa 2 unit kita dah siap. Dan tak lama lagi kita akan serahkan kunci kepada tuan rumah. Untuk keluasan 2 unit rumah ni adalah 1,300 kaki persegi untuk 2 unit. Dan untuk satu unit berkeluasan 650 kaki persegi. Dan untuk setiap unit kita ada 3 bilik dan 1 tandas. Jom kita review bahagian luar dulu. Untuk bahagian luar, kita gunakan 2 tone color cat kalis cuaca dan 1 tone color untuk bahagian dalam. Untuk pintu depan, kita gunakan pintu kayu solid. Okey, so kita tengok bahagian ruang koridor yang berukuran 5x10 kaki. Kita berikan mozaik berukuran 1x2 kaki. Jom kita tengok bahagian dalam. Untuk bahagian ruang tamu ni berukuran 15x10 kaki. Dan kita gunakan mozaik berukuran 16 inci di setiap ruang. Jom kita tengok bilik yang pertama. Bilik yang pertama ni berukuran 10x10 kaki. Untuk bilik yang kedua berukuran yang sama 10x10 kaki. Dan untuk bilik yang ketiga berukuran yang sama juga 10x10 kaki. Untuk bahagian dapur ni berukuran 15x10 kaki dan untuk mozaik kita gunakan mozaik berukuran 1x2 kaki. Dan untuk dapur ni ada tabletop yang berukuran 5 kaki. Dan untuk bahagian dapur ni kita ada 1 tandas yang berukuran 4x6 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1x2 kaki. Okay, jom kita tengok satu lagi unit rumah. Okay, untuk unit rumah ni sama juga macam yang sebelah ni. Okay, kita tengok bahagian dalam. Okay, untuk bahagian dalam ni sama juga kita berikan mozaik berukuran 16 inci dan bagi ruang tamu ni berukuran 15x10 kaki. Okay, korang tengok dulu bilik yang pertama. Ukuran 10x10 kaki. Okay, untuk bilik yang kedua berukuran yang sama juga 10x10 kaki. Dan bilik yang ketiga berukuran yang sama juga 10x10 kaki. Okay, untuk unit rumah ni pun kita ada dapur yang berukuran 15x10 kaki dan ada tabletop berukuran 5 kaki. Dan untuk dapur ni ada tandas berukuran 4x6 kaki dan kita berikan mozaik berukuran 1x2 kaki. Bagi korang yang berminat nak buat rumah sewa dengan kita, korang boleh hubungi kita di nombor tertera untuk book appointment. Tapi sebelum tu follow kita dulu, like, comment and share. Bye bye.